Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya kekah Haidul Kifli yang ka kun ke tentera Malaysia kaya main bat tolong jawong kan. Baik ka stres do keranan. Baik ka kun ke baik ka urusan ngau urang yang hana urusan. Baik ka kun kepada urang yang hana urusan. Urang yang hana urusan baik ka kun. Ke tentera Malaysia hana urusan yang putra ka kun. Baik ngara-gara kah sirau bro urang yang lain. IPK ligop bangsa Aceh lagi yang mandum pada kah sirau yang stres. Kah stres do. Wate tak simak habah hana stres kah. Yang kejut baik ka kun meranggapu ke tentera Malaysia baik. Benar ka sayang bangsa Dro dan bangsa Aceh cukup jai di Malaysia. Benar ka sayang. Baik ngara-gara kah putu biat narik. Jiat ke kengkot bangsa katanya yang di Malaysia. Hana senang bagi duduk leh. IPK menan mandum. Iji jaga tutu wate dan biat Facebook. Wate dan biat video tak jaga. Yang kejut ditanya wate lahir anu tu bu tapu cicap. Tapu cicap ngan ia madu ngan kerma. Yang tak cok hati manuk tak balik-balik lom. Tak baca ya muqallibal qulub sabbin qalbahu ala dinika wa ala ta'atik. Tapu cicap. Kupu tujuan tapu cicap. Baik wate tak pernah habat yang tutu katanya mengerti nak kereh go tapi. Lia busik dengan tin pinyan hana kai pantah. Kejut tumang ulama tabi pantah. Nyal lagi yang boleh pantah. Ya pancu kesatuan bangsa Aceh. Ya pubruk bangsa de ba negara. Jadi yang tiga tu sebagai bithe badrok Haidul Kifli bele model-modelnya kah bele ka kun ke tentera Malaysia yang kengkon. Benar ka sayang bangsa Dro tu yang na di Malaysia di. Benar tak sayang ke bangsa tu. Ramai tak tahu bangsa Dro Malaysia di tengah minta rezeki. Benar tak sayang baik dah kun puang galak dia ni. Baik dah kun ke tentera Malaysia puang galak. Dia ke sabah masalah tu. Itanya dengan Malaysia kalau pernah tupa. Ikah ka kami mita jungkek. Inan baik betul stres do inan je. Mupa je betul stres dia. Jadi menanci bangsa-bangsa lun yang na di Malaysia. Jadi tentang Haidul Kifli yang menyona urang yang pak niu peringat baik sampai terlanjur laju habai. Ji barakon kulama piji jikun. Jikun kulama barakon. Jikun kena pesantren. Jikun ke ahlu sunnah wal jamaah. Pokoknya langkah model itu. Jadi nyo saga yang dapat tuan sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.